Assalamualaikum. Khabar semua. Hari ni Ikin nak share event yang Ikin join dalam bisnes yang Ikin buat ni lah. So antaranya adalah event yang dipanggil sebagai Elo Gallery. Seperti yang anda lihat, okay, yang ni Elo Gallery di space level 2 di Menara Ken TTDI. So Ikin akan bawa korang, okay, macam mana event kita yang orang kata awesome lah. Ikin tak pernah lagi join event yang macam ni. So Ikin nak tunjuk macam mana kita meraihkan, okay, Forever Business Owner dan juga kepada yang new joiner dalam Forever. Okay, kita nak kenalkan lebih ramai orang apa itu Forever, manfaat dan kebaikan yang ada kepada Forever Living ni lah. So Ikin akan bawakan korang, okay, seterusnya ke event tu. Okay, sekarang kita dah sampai ke level 2. Okay, sekarang kita boleh tengok level 2. Okay, so Ikin akan bawa korang dalam event ni. Okay, okay, sekarang ni dekat level 2 ni. Okay, ini adalah pintu masuk di mana kita nak tengok event tu lah. Okay, ada macam-macam aktiviti. Antaranya aktiviti ni, bergayut. Kita bergayut selama yang boleh untuk kita dapat hadiah lah. Alright, sebar dia ni. Lepas tu kita ada juga aktiviti seperti mengurut kaki secara percuma, selama 15 minit je. Kita akan gunakan produk Elo Massage Lotion, iaitu salah satu produk Forever Living. Okay, kita tengok siapa yang urut. Okay, okay, seterusnya Ikin akan bawa korang ke Forever on the Rise. Okay, seperti yang anda lihat ni lah bagaimana Forever bermula. Daripada tahun 1978, dari dia bermula dengan manufacturing, dia beli manufacturing facility, dia buka first cawangan dekat Europe, iaitu pada tahun 1989. Lepas tu dia beli ladang pada tahun 1999. Akhirnya, okay, akhirnya buka opportunity lebih daripada 140 negara. Okay, dan inilah kita sekarang di mana kita nak memperkenalkan Forever lebih daripada 140 negara. Jadi kita nak peluang bisnes bersama Forever Living ni lah. Okay, ini antara produk-produk yang Forever Living products, orang kata hot stuff lah, orang kata paling ramai orang guna. Okay, kalau kita tengok ini yang paling digemari lah, di mana kita nak cuci usus. Okay, sebab kita tahu penyakit datang daripada dua sebab. Di antara ini sebab penyakit iaitu daripada usus yang kotor, okay, dan juga salur darah yang tersumbat. So ini antara produk-produk luaran. Okay, kita ada aloe vera jelly, scrub, gel, ada deodorant dan juga aloe lips. Kita pun ada juga minuman herba, dan juga kita ada juga shake sesuai untuk yang nak berdiet. Kita nak clean diri kita lah daripada kita nak, siapa yang fokus diet, fokus nak turunkan berat badan, ini antara main produk kita lah. Right, lepas tu kita pun ada juga produk seterusnya, iaitu produk kegunaan harian. Okay, kita ada Elo Liquid Soap, Purple Cream, Sunscreen, okay, lotion, Elo First dan banyak lagi lah. Right, seperti yang anda lihat, kita pun ada juga aktiviti untuk nak rasa produk-produk aloe vera ni macam mana di Forever Living. Okay, kita boleh merasa krim dia macam mana. Okay, lepas tu kita boleh rasa aloe vera ni, jus ni rasa dia macam mana. Kita pun ada juga nak rasa kopi tu macam mana. Okay, memang meriah kat sini. Kita pun ada juga orang kata lucky draw kepada yang beli 300 yang pertama. Kita boleh buat lucky draw lah.
Dan kita akan dapat cabin luggage, okay, antara yang paling top, backpack dan sebagainya. Ini antara list-list barangan Forever Living Products. Okay, kita pun ada juga mask tau sebenarnya. Kalau kita tengok mask dia, okay, kita ada activator. Okay, paling best sekali kita pun ada juga aktiviti photograph. Seperti yang anda lihat, Forever Success. Okay, nak dapat pengalaman ambil gambar duduk dalam box ni, saya dapat free tau. Gambar tu banyak ni, nampak? Alright. Ni dia, kita nak redeem point, kita boleh dapat macam-macam. Bolehlah kita ambil. Sekian saja sharing Ikin tentang event di Elo Gallery. InsyaAllah kalau ada lagi event yang macam ni, Ikin akan war-warkan dalam TikTok, dalam semua social media Ikin lah. Okay, kepada yang berminat lepas nak join mana-mana event daripada Forever Living, bolehlah roja Ikin. Okay, Assalamualaikum, bye.